Salam sejahtera. Apa Rafizi boleh buat? Jadi pembangkang. Ramai pengundi Cina kini mula pilih Tengku Zafrul. Rata-rata pembaca sebuah page berbahasa Cina dilihat lebih memihak kepada penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berbanding bekas ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli. Dapatan tinjauan tersebut dikongsikan penulis Megat Hishamuddin Megat Qasim. Menurut beliau, laman itu telah bertanyakan soalan kepada pengguna media sosial. Jika Anda adalah seorang pengundi Parlimen Pandan, adakah Anda akan mengundi Rafizi atau Tengku Zafrul, katanya lagi. Megat mendakwa berdasarkan pemerhatiannya terhadap ruangan komen, ramai pengguna dilihat lebih cenderung menyokong Tengku Zafrul atas faktor kemampuan mengendalikan ekonomi dan kewangan negara. Ramai yang menyebut Tengku Zafrul lebih berkeupayaan dalam bidang ekonomi dan kewangan. Dalam salah satu komen menyebut, kelaziman Tengku Zafrul mengendalikan perbincangan tarif dagangan AS Malaysia. Ramai pula yang memberikan jawapan supaya sudah tentu akan memberikan undi kepada calon kerajaan, walau sesiapapun sahaja. Malah tambahnya, tidak nampak komen-komen yang akan memberikan undi kepada Rafizi. Walaupun tinjauan itu bukan bersifat rasmi, beliau melihat terdapat kecenderungan dalam kalangan pengundi Cina untuk mengutamakan faktor kestabilan ekonomi dan keupayaan calon dalam mengurus isu berkaitan ekonomi. Apa yang Rafizi boleh buat jika jadi wakil rakyat pembangkang? Tanya mereka, tulis Megat lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, izinkan saya dulu untuk perkenalkan kepada Anda. Ini ialah terapi imun Transfecta for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Imun badan yang lemah, imun badan yang bodoh, imun badan yang tidak seimbang menyebabkan penyakit tidak sembuh daripada tubuh badan kita. Tetapi peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan dan juga imun badan yang bijaksana menyebabkan kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Jawapan kepada segala masalah kesihatan yang ada dalam kehidupan kita ialah meningkatkan daya imun badan, menyeimbangkan daya imun badan dan juga menjadikan imun badan kita yang bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesihatan Malaysia, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Bagi anda yang selama ini mencari jalan penyelesaian untuk masalah kesihatan, bagi anda yang mencari jalan untuk mahu mendapatkan kesihatan yang optimum, cepat dapatkan terapi imun Transfecta for Life ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk anda semua bagi menyelesaikan masalah kesihatan anda, bagi menyelesaikan masalah peribadi anda berkait dengan kesihatan. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Hubungi nombor telefon saya yang tertera. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kerana menonton channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini adalah berita yang paling mengejutkan kita berkaitan dengan Rafizi. Tuan-tuan dan puan-puan, Rafizi perlu perjelas dana 8.6 juta untuk membeli bersama. Dennis menegaskan penjelasan sewajarnya diberikan bagi mengelakkan pelbagai persepsi dan fitnah terus berlegar dalam masyarakat. Jika benar wujud persoalan berkaitan dana itu yang dikaitkan dengan pengambil alihan atau pembelian parti bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Rafizi Ramli wajar menjelaskan persoalan sumber keuangan ataupun
sumber dana membeli Parti Bersama Malaysia berjumlah 8,6 juta di sebalik dakwaan yang mengaitkannya dengan aliran dana asing dan tindakan pengkhianatan terhadap negara. Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan Danis Hairudin menegaskan penjelasan sewajarnya diberikan bagi mengelakkan pelbagai persepsi dan fitnah terus berlegar dalam masyarakat. Jika benar wujud persoalan berkaitan dana itu yang dikaitkan dengan pengambil alihan atau pembelian parti bersama. Namun saya tidak mahu mengulas lanjut tentang parti bersama itu sendiri. Itu hak beliau sama ada mau beli, sewa secara bulanan atau ambil alih secara percuma. Seperti yang dinyatakan sendiri oleh Rafizi di dalam podcast beliau, Presiden Parti Bersama ialah Sukri Razam yang juga merupakan bekas pegawai beliau di kementerian. Maka soalan tersebut lebih wajar ditujukan kepada Presiden Parti Bersama sendiri untuk diberikan penjelasan secara langsung, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum ini, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil telah menyiarkan semula video yang dimuat naik oleh pengguna media sosial yang mendakwa Rafizi telah membeli bersama dengan harga 8,6 juta. Dalam video tersebut, individu berkenan telah mempersoalkan sumber dana Rafizi dan menuduh bekas Menteri Ekonomi itu menyimpan niat jahat terhadap PKR. Sebelum ini, Pengerusi Biro Politik Sekretariat Gerak Gempur Media Sosial Rakyat Sekpur, Sahabudin Embun berkata, dakwaan dana asing serius kerana melibatkan isu campur tangan pihak luar dalam kancah politik tempatan dan memberi ancaman kepada kedaulatan negara. Rafizi kini sedang berdepan dengan siasatan SPRM berhubung salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan pelaburan bernilai 1,1 bilion ringgit dengan melibatkan antara Kementerian Ekonomi dan Syarikat Am Limited UK dalam satu perjanjian kerjasama strategik industri semikonduktor. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Pemuda PAS Selangor minta balik kerusi daripada bersatu makin rakus. Desakan supaya PAS mengambil semula semua kerusi yang ditandingi bersatu dalam gabungan Perikatan Nasional dilihat mula mendapat perhatian beberapa negeri. Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Syukri Omar mengesahkan perkara sama turut dibangkitkan di negeri itu, termasuk cadangan supaya beberapa kerusi yang sebelum ini ditandingi bersatu dikembalikan kepada PAS. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, komen daripada netizen ialah, ini adalah sesuatu yang amat-amat tidak bersetia kawan. Ada yang kata kalau PAS nak ambillah. Saya nak cakap apa, saya pun tak akan pertahankan kerusi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sementara itu, Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal pula menyatakan sokongan terhadap tuntutan tersebut. Ya, saya sokong PAS adalah tunjang. Mereka berhak nyatakan, katanya, yang telah dipecat bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini masalah besar yang baru kepada Parti Bersatu dan PAS. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini akan menjadi kemuncak kepada perbalahan antara PAS dan Bersatu? Adakah Bersatu memang sudah tidak punya maruah lagi sehingga diperkotak-katikkan sehingga begini teruk sekali? Apa pula yang anda fikirkan? Adakah Bersatu Muhyiddin perlu keluar segera daripada parti PAS dan menyatakan kedudukan atau pendirian mereka?